Yo bro, welcome back to my new YouTube channel bro. So right now, aku ada dekat GPO guys Yes bro, kita orang dekat GPO. Kita orang kenapa ada nampak cari seorang ni? Ya ada. Yang diorang tu kat situ nampak tu. Nampak tu. Masing-masing kat situ. Dah standby lah. Duduk depan ni Swarovski ya. Masing-masing dah standby. Apa? Ingat. Kau tengok. Dah mula menunjuk lah. Holo. Korang nak benda ni, so boyfriend korang sendiri beli lah. Pasal minta kat aku. Okay, so right now, kita dekat sini bukan sahaja. Aku nak beli something juga. Aku nak beli something untuk diri aku juga. Tapi at the same time, takkanlah korang pun tak shopping kan. Aku macam nak sabar. Takkan aku seorang. Bukan maksud aku korang tak shopping, korang shopping. Tapi aku nak belanja juga korang sampai. Patutnya ada Una share dengan dengan makan. Tapi sebabkan perut diorang tak cukup kuat, nak tampung Maggi yang aku buat semalam tu. So, diorang terpaksa balik rumah and then pergi hospital. Wait, so, what? Apa-apa pun tak apa. Aku okey je, aku faham je. Okay, so right now, aku nak korang spin. Dekat sini aku akan buat macam kira aku belanja diorang apa benda lah. Okay. So dekat sini ada, kalau korang tengok, sabar dulu. Okay, so kalau korang tengok kat sini ada RM50, ada yang tak dapat langsung, and ada 100 barang Paipo, Cotton On dan juga Nike. So kita tengok diorang dapat apa. Kalau diorang dapat, okay, let's say kalau korang ada satu nama kurang. apa? Yo bro, how many times I have to tell you bro, if you want this one, you ask your boyfriend bro. I'm not your boyfriend bro. Tak, Najla. Boyfriend dalam bahasa Melayu apa? Kawan lelaki. So kita pergi kawan lelaki siapa? Babe. Kau minta kat bakal husband korang asyik. Okay, aku boleh beli korang ni. Aku boleh beli korang ni. Tapi korang kena jadi isteri. Tak nak. Aku sebenarnya tahu dah. Aku dah tahu dah macam mana aku nak tukar mindset orang tu tak nak. Faham tak? So aku dah tahu dah macam mana. So okay, so right now aku nak dorang spin. Spin dulu bro. Cepat. Siapa dulu? Okay. Ada spin. Kita tengok dia dapat apa. Dapat RM100 je. 100, kita 1000 lah, 1000. Okay, so asal RM1000 pula order. Okay, so RM100. Nak beli apa? Tak bersyukur sangat. Okay, so Najla dia dapat RM100. Kita tengok Fika dapat apa. Okay, tengok dia dapat apa pula. Nice. Bombastic side. Okay, aku bagi kau satu lagi chance. Kau nak spin lagi tak? Ke kau nak stick to 100? Aku boleh spin lagi tapi 100 tu dapat aku. Apa pasal pula macam tu? Fair. Nah bro. Kalau kau nak spin lagi sekali, Kalau kau nak spin lagi sekali, Dia kenapa? okay, kalau spin lagi sekali, burn lah 100 tu. Burn. Okay? Kita tengok apa? 100 lagi. 200 lah. Memang 200. apa salah? 200. Tak ada. I don't care, 200. Okay, let's say macam ni. Kita deal macam ni. Kau nak juga Nike ke? Ha? Kau nak Nike juga ke? Dah, aku okay, 100 tu. Kau nak 100? Okay. Kalau tak, jadi macam ni. Deal dia, korang dua-dua Nike dan korang dua-dua 100. Dia nak bagi kita extra lah ni. Oh, jadi kita orang duduk dapat Nike pasal 100. Nike tu dalam kedai Nike tapi harga dia 100. 100. Ha. Okey, macam ni. Kau bagi satu kat aku, satu tu aku pandai aku nak beli apa. Okay, so kau betul-betul kau nak 100 Okey, kan? 100. Okay. So kita tengok apa yang Najla nak beli dengan 100 tu. Okay, jom. So jom. Aku pun sebenarnya memang nak pergi kat Nike kat tapi memang ngam lah. Memang ngam lah kena aku. Okay, so aku nak try spin lah tengok aku dapat apa. Tak, sebab ni konten aku kan. Aku rasa memang faham tak? Aku rasa memang tak ada luck lah sebenarnya. Memang tak ada luck untuk aku sebenarnya untuk dapat hadiah apa-apa. Okay, satu lagi problem kat dalam tak boleh nak rekod tu. Okay guys, so dekat dalam ni tak boleh nak rekod apa-apa.
Tapi maybe aku akan tunjuk kat korang apa yang kita orang beli kat dalam tu. Alright, so let's go bro. Okay, so right now dah settle lah barang-barang. So kat dalam ni ada baju aku dengan barang ni. Nice. Back. Oh ni. Thank you, Rif. Tak ada hal tu. Kecil walaupun kecil kan. Okay, so Najla punya 100. Kau nak aku transfer kau 100 ke ataupun pergi tempat tu beli kat situ baru aku yang bayar? Tak tahu nak beli apa Gambar mata. Boleh tak kita buka macam mana? Ada apa? Tak tahu nak pergi kedai mana. Nak beli barang apa? Okay, so bagi ada duit. Aku bagi duit. Aku bagi duit Bagi duit. Tak sure Senang tu. je. So ada perempuan syok. ni, kalau kau tanya dia tak ikan Bagi kita fikir. jalan-jalan. Mana tahu nampak kedai aku nak masuk. Okay. Okay boleh? Okay jom. So guys, sekarang ni si I tu dah berambus daripada kamera ni. Sekarang Nazla tak tahu nak beli apa. Nazla minta Swarovski, dia tak bagi. Dia suruh minta kat future husband. Tak apalah. Beli apa? Fine, Beli apa? fine. Beli apa? Kita minta kat future husband. Pika. Jom kita cari future husband sebab Nazla nak Swarovski. Swarovski lah. Jom kita beli. Nanti kita claim dekat future husband kita. Future husband kita, okay? Nazla tak jumpa lagi future husband. Tapi kalau jumpa nanti kita claim, okay? Boleh? Okay, Jom. sekarang ni kita kerja dia tengok kita masuk Swarovski. Tapi tak masuk lah sebab tak boleh pakai kamera. Okay lah weh, dalam Swarovski tak ada dekat kamera. So, kita masuk sini. Tengok kamera. Sekarang ni ke? Tak, kau betul-betul nak benda ni ke apa benda sekarang? Memang tak beralih daripada kedai ni aku cakap. Dia tadi kau kat sini apa? Macam mana? Tengok baju aku. Satu tema dengan kedai tu. Alah. Aku dengan kedai dia satu sejiwa. So, kau boleh kerja kat kedai ni. Kau berhenti kau kerja kat kedai ni. Okay? Okay? Boleh? Fine. Let's go. Fine. Okay, sekarang ni kalau tadi diorang tunggu aku membeli belahan, diorang tunggu aku beli barang semua. Sekarang ni aku pula tunggu diorang. Diorang dekat dalam kedai ni tengah beli. Aku tak nak tunjuk sebab kedai ni adalah Victoria's Secret. Okay? So diorang kat dalam Victoria's Secret ni tengah beli apa pun tahu. So apa-apa pun aku ada satu lagi sebenarnya. Aku nak buat spin untuk dessert ni. Means like dessert, so custard ice cream. Ada macam-macam lagi. So kita spin tengok apa yang diorang dapat. So aku akan belanja diorang beli tu. Yeah. Sayang lah aku cakap. Rugi lah. Apa Mat, Una share balik dulu. Kalau diorang tak balik dulu tadi kan, aku rasa diorang pun dapat agak. Tapi buat apa buat apa kau nak balik awal. Tapi aku faham sebab diorang sakit perut kan. Tak boleh nak buat apa lah. Tapi tak silap aku tadi diorang pergi hospital tu. Aku harap sangat yang Unang dengan share tak ada apa-apa lah. Minta maaf tu. Untuk Unang dengan share, aku tak ada niat pun nak buat korang sakit perut. Tapi adalah niat tu sikit. Tak banyak lah. Kalau banyak pun besar. Guys, aku tak tahulah apa yang lama sangat diorang kat dalam kedai ni. Aku rasa diorang bukan cari barang lah aku rasa. Aku rasa diorang yang buat barang tu. Aku rasa diorang yang buat barang tu, betul tak? Sebab lama sangat ni. Aku tak tahu apa yang lama sangat yang diorang buat kat dalam kedai ni. Ke diorang dah start kerja ni? Hai, dah berhenti AI ke? Oi Mat, aku tak tahu apa lama ingat tunggu ni. Jangan sampai aku masuk Jangan sampai aku masuk Victoria's Secret ni. Okay guys, so sekarang kita tengok sekarang pukul 5.43. Kita tengok pukul berapa diorang keluar ni. Kita tunggu, kita tengok. Kalau let's say sampai pukul 6 tak keluar lagi, aku yang keluar. Aku akan masuk dan aku akan shopping kat dalam tu. Weh, korang beli apa sih? Punya lama korang kat dalam tu kotak kecil je korang beli. Tengok. Tu ada. Mana boleh dia tahu? Tak boleh lagi. Dia pun je boleh tahu. Tak boleh. Kita berdua beli lotion. Punya lama korang kat dalam tu lotion ni korang Sebab beli. kita orang kena bawa lotion tu. Kena one by one dulu. Mana yang okey
baru cuma bayar. Nak tengok tak pernah beli? Apa? Lotion juga. Lotion juga. Lotion juga. Kau beli lotion si luang ni. Lotion ni banyak. Nanti model lebih keras. Okay, so sekarang dah puas belum? Dah. Dah puas? Okay, so sekarang ni kita pergi depan tu jap. Okay, aku nak tanya kau last. Kau nak 100 tu ke ataupun kau nak jalan lagi pusing nak tengok barang apa tu? 100. Kau nak 100? Okay, man, aku transfer. Tapi QR problem. Beda. Kena transfer. Tak apa, ajak dia nak kita. 15206. Kau ingat ke? Serius? Ha. Kau siap bagi tahu dalam konten Jadi guys, siapa nak transfer 15206. Ni ikut Diva lah. Ni 100 kata aku nak beli ikut Diva boleh? Beli apa-apa yang ada Ikut satu. Diva. Apa yang 100 ni kau Diva? Ikut Diva aiskrim mahal. Aiskrim ke? Bukan lah gila. Aiskrim. Aiskrim ada coklat ada. Kau yakin-yakin ni? Okay, nampak? Dah settle. Okay, so aku dah transfer lah. Dah settle. Tak masuk pun. Kau jangan cakap macam korang Aku dah transfer lah. Okay, so jom. Tak masuk. Scam Weh, banyak tak cakap apalah lah Naji. Tak apalah kalau kau rasa nak plan boleh je. Okay, tu kau tak payah bayar. Kita plan okay? Plan. Aku bukan macam tu. Aku kena plan-plan pun tak ada, bukan aku. Okay, jom. Okay, sekarang ni kita spin dulu. Spin. Dessert apa yang kau... Please lah. Aku nak BB atau buat Diva. Diva ada kan dalam spin kau kan? Tak ada. Okay, so dekat dalam aku punya spin ni, okay, ada Famous Krispy Kreme, Boost, Baskin Robbins, T-Life dengan Coffee Bean. Okay, setuju? Okay. Setuju ha? Okay. Okay, spin. Ajak spin dulu. Okay. Mana yang coffee? Baskin Robbins. Please. Baskin Robbins. Tak, dah buat apa? Baskin Robbins. I want Baskin Robbins. Please. T-Life. Nala. Bismillahirrahmanirrahim. Spin. Ini Najla Baskin Robbins. Tak ada apa-apa. Baskin Robbins. Hijau. Boost. Dulu lepas air. Okay, last chance lah. Kita pergi last chance lah. Okay, last chance lah. Last. Betul-betul nak Baskin Robbins. Aku okay dah Baskin Robbins. Okay, cepat. Bismillah Najla. Okay. Ataupun Godiva. Yes. Coffee Bean. Dapat Coffee Bean. Dah lah Coffee Bean tu dia punya lah. Okay, kau punya. Kau tak? Last one. Okay, tengok dapat apa. Biru tu dah hilang. Weh, sebelah-sebelah je. Gila dapat tau. Baskin Robbins kat sebelah tu je. Alah. Aduh, macam mana memang. Kau 2 kali boost tadi kan? Kau boost tadi kan? Ni boost lagi. Boost lagi? Boost, gabung, Baskin Robbins. Yeah. Banyak lah boost gabung Baskin Robbins. BB gabung, Baskin Robbins. BB. Kau tak nak buat aku blushing kat sini kau boleh tak? Ha? Kau ni nak BB kan aku sayang. Alamak. Okay, tak sekarang ni kau nak, okay, tadi ada Coffee Bean dengan T-Life. Kau nak pilih mana tu? Kau nak Coffee Bean ke T-Life? Tak, ini untuk kau punya. Okay lah, kalau aku Ha. T-Life je lah. Sebab Kau aku T-Life? best makan T-Life. Okay, kau? Makan T-Life. Makan T-Life. Kau? Tadi boost dengan boost. Kau pilih apa? Pilih macam apa itu? Okay, jom kita pergi boost. Jom kita pergi T-Life. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat T-Life. Yeah bro. Ni masalah yang kat sebelah-sebelah dia di Baskin Robbins. Aku harap kita. Yeah, T-Life. Oh shit, not Jom, T-Life. Tak apa Ni lah. bukan T-Life lah, dah ni Baskin. No. Wait. T-Life sini. Tu ha T-Life. T-Life. Ini Baskin Robbins gila. Ha. T-Life. Sayang muka cantik otak tak ada. Ini Baskin Robbins weh. Yelah, tak apalah, jalan-jalan. Kita nak pergi jalan-jalan.
Najat. Kau tak nak buat perangai macam tu? Memang kena kutuk dengan dia. Aku, Nabaski Robin. Dia macam Hakka. Nabaski Robin. Oh, kau sekarang tak move on dengan Hakka ke? Bukanlah suara aku macam tu Ya, kan. sebab kita kan Hakka tentu kan nombor 1. Santai je. Tak ada Baski Robin. Tilai. Nabaski Robin lah. Tadi. Apalah lah. Wah, ini lagi tu masuk je. Tak ada nak buat apa? Dia mana nak Baski Robin? Tak nak dia. Oh. Duit aku sebab. Order apa kau nak? Order. Sedap ni bawa apa? Sedap ni bawa apa lah? Mana? Yang ni? Sold out. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Ada lah. Ini dah flavor baru lah. Okay guys, bagi tuan pilih sekejap. Lepas tu sekejap lagi tuan tunjuk tuan beli apa. Okay? Aku tak tahu lah apa hal. Dah, cukup. Turtle truffle. Cukup. Kau nak apa? Dengan Kau nak apa? strawberry cheesecake. Aku dah order dah. Aku ambil tadi apa, love potion. Love potion. Love potion. Dia bukan ambil love potion. Benda nak celak. Sumpah, kau boleh beli nama dia tu. Love Okay, last. potion. Okay. Okay, jap. Kita lagi one more Aku time. boleh push-push dia. 1, 2, 3, action. One more time. Okay, bayar. 3. Wah, tidak. Oh my god, this is so good. Wush, relax tak nak. Baskin Robin. Okay, jom. Tunggu, turn korang nanti. Aku minta apa yang aku nak. Aku tak kira weh. Aku tak pernah buat konten pasal duit. Okay, lepas ni kau kena buat konten pasal duit. Ada. Sebab aku dah start. Lepas ni mana-mana pergi travel mana-mana, antara korang dua pula kena keluarkan duit. Macam tu baru fun sih. Ya, sedap sebab orang yang bayar. Sedap. Apa je yang orang bayar tak sedap? Tu dah apa? Thank you. My pleasure. Aku kalau bapak makan ni aku tak kira pun. Okay. Nanti bayar balik aku bagi kau. Okay guys, so ni aku punya. Sedap weh. Ni, love potion. Yes, aku punya love potion. Kau punya apa? Kau beli apa ni? Strawberry cheesecake with Tengok sikit rupa dia. what is this? What with Raspberry. From caramel truffle. Oh, kau punya sabut tu aku tak tahulah. Okay, kau punya? Kau punya? Chocolate world class Okay. dengan cotton candy. Cotton candy. Ni. Asal tak cotton on je sih. Sudah. Diorang dah beratur dekat coach. Diorang dah beratur kat coach yau. Oh shit, not good. Dah. Benda memang. Kena letak aiskrim kat luar. Ya, aku yang kena jaga aiskrim tu betul. Nanti kita beratur. Kita beratur jadi dia jaga aiskrim. Oh, dia minta aku belikan coach pula weh. Okay, so sekarang ni dah dapat dah bag tu. Sorry, this is not mine. This is Una punya. Oh, Una punya. Asal Una tak beli sendiri, asal dia nak kena suruh kau beli? Kesian dia sakit perut sebab Okay. So kau beli berapa? Satu bag je? satu beg je untuk Una. Oh. Okay. So sekarang ni kita dah settle semua benda dah. Okay? Tapi tak settle lagi satu beg untuk Fika, satu beg untuk Najla. Okay, itu saja untuk konten kali ni. Okay, so korang dah nampak kan, aku just nak buat vlog yang santai je. Sambil tu aku tak pernah belanja diorang kat. So aku belanja diorang kan. Belanja sahabat-sahabat ni, tak ada masalah pun betul. So itu saja untuk konten kali ni. So kalau korang suka, korang cakap, korang komen, korang nak lagi. Okay, korang komen korang nak lagi. Okay, aku akan buat lagi konten-konten macam ni kalau korang nak.
Okay, tapi tak banyak lah konten macam ni. Memang banyak habis duit je lah. Okay, so itu saja untuk konten kali ni. Ciao, see you guys in the next content. Astaghfirullahalazim. See you guys in the next content. Ciao, peace out bro. Yeet.